Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Ramadan ini, perwatakan kita mungkin kelihatan lain sedikit. Mungkin orang melihat kita serong, mungkin ada orang mengata kita dah sombong, mungkin ada orang kata kita dah tak banyak berbual. Mungkin kita tak campur orang lagi pada bulan Ramadan ini. Walau apa pun yang kita lakukan, yakinlah segala pengorbanan, mungkin kita dicaci orang, mungkin orang kutuk kita. Untuk apa? Untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak perlu nak beritahu apa yang kita lakukan sebenarnya, kerana berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini begitu istimewa pada bulan Ramadan ini. Mungkin kita jaga percakapan kita dan orang ingat kita sombong. Mungkin kita tak nak bergaduh dengan orang sebab tu kita tidak menjawab. Orang akan kata kita mungkin tak nak berkawan dengan dia dan sebagainya. Macam-macam yang kita lakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya lebih baik walaupun orang tak suka apa yang kita lakukan.